Oh, bila dia merajuk, minta maaf je lah. Saya tahu Cik Maira semua tu hutang budi dengan saya je. Kalau betul Cik Maira nak balas budi tak perlu dengan cinta. Saya betul-betul ikhlas tolong Cik Maira. Saya betul-betul ikhlas bantu Kak Lily tu. Tak. Maira yang salah. Maira salah. Maira janji tak akan permainkan lagi cinta abang. Saya tak pandai nak memberi macam bagi hadiah tu semua sebab saya rasa benda tu saya tak tahu apa yang dia nak. Dia merajuk, saya tanya apa pun dia tak mahu bagi tahu. Saya minta maaf dulu, lepas tu barulah saya tanya dia nak apa. Saya dia merajuk satu, saya akan beli dia kopi. Sebab dia penggemar kopi. Kalau dia merajuk masuk dia kejar ke, saya tengok order kopi hantar kat situ. Yang tu lah, kopi saya tahu, yang lain saya tak tahu. Bagi bunga, akan pujuk, try untuk tanya kenapa buatkan partner aku jauh. Try untuk pergi sana jugalah, walaupun jauh. Dan antara Shah Alam dan juga Serdang. Jadi kita sebagai lelaki kena be gentleman guys. Alamak, selalunya kalau dia merajuk, saya akan follow the flow dulu. Jangan overreact time dia mengamuk. Sebab kalau kau overreact, lagi mengamuk, and then dia lagi tak suka kau. Kalau boleh, tolong faham dengan situasi dia. Itu satu. Satu lagi, belikan something lah kot. Kalau saya selalu bawa makan. Usually kalau dia maju, aku akan cuba bagi makan apa yang dia suka. Tu tahu kita orang ni kan, macam tak apalah, makanan Korea yang dia suka. Dia macam okay, dia macam tenang sikit. Tak pun selalu kalau dia merajuk kat Shopee benda-benda yang murah kan. Okay, apa dia nak beli lah. Sebagai seorang lelaki, first kita kena kenal dululah kita punya partner macam mana. Apa cara untuk pujuk tu akan berbeza lah. Kita kena tahu nak pujuk before diorang minta pujuk. Sebab kalau kita pujuk diorang yang minta, susah. Macam kalau kita salah, kita kena admit, kita kena mengaku salah kita. So minta maaf tu penting. Kita tak boleh nak ego. Dan sentiasa tahulah yang dalam pasangan ni bukannya saya versus awak. It's always kita bersama.